Okay guys, aku dah tak sabar ni menantikan aksi ACL Elite yang akan berlangsung pada pukul 8 malam ni tau, di antara JDT wakil daripada Malaysia dan juga Buriram United, satu pasukan yang unggul di Liga Thailand. Okey, dua pasukan ni akan bertembung dan aksi kedua pasukan tak asing lagi dalam ACL ni. Tahun lepas pun mereka dah beraksi. So kalau ikutkan rekod, ada sedikit kelebihan kepada Buriram, tapi JDT tak pernah mengaku kalah dan pastikan kali ini Buriram akan tumbang di halaman sendiri. Okey, apa yang lebih menarik perhatian aku sebenarnya adalah aksi di antara dua pemain di atas ni tau. Seorang penyerang prolific daripada Malaysia, okey, pemain warisan kita yang kita sendiri tahu betapa tajamnya beliau, Figueiredo, yang akan bertembung dengan pertahanan terbaik daripada Indonesia. Juga pemain warisan daripada Indonesia, dia adalah seorang pertahanan yang bagus. Okey, akan bertembung dengan Figueiredo. Kita tengok Figueiredo dapat lepas ke tidak, okey, di barisan pertahanan pasukan Buriram pada malam ini tau. Lebih kepada pertembungan yang kita selama ni ramai yang nak tengok Malaysia bertemu Indonesia kan. Hari ni kita tengok penyerang terbaik dekat Malaysia akan bertembung dengan pertahanan terbaik daripada Indonesia. Okey. Okey guys, kita tunggu aksi malam ni. Aku harap JDT mampu untuk menjinakkan Buriram di kandang mereka. Okey. Good luck for JDT. Semoga JDT pulang dengan kejayaan. Okey. ACL Elite Match Day. Perlawanan di antara Buriram United bertemu dengan JDT 8.15 malam guys ya. Hari ni terus terang guys ya. Aku tak apa sihat, tapi jom kita review untuk perlawanan ini. Let's go. Kalau korang nampak aku tak main ni, aku tak apa sihat sikit lah. Tapi aku tetap akan review perlawanan ni untuk korang semua. JDT bertemu dengan Buriram United dekat away guys ya, dekat stadium Buriram. Memang yalah, kita tahu ya, JDT dengan Buriram ni antara dua-dua tim yang terbaik dekat ASEAN sekarang ni. Buriram pun tim yang hebat, JDT pun tim hebat. Dan kita tahu ya, Buriram United sekarang ni dalam problem yang aku rasa agak teruk jugalah, sebab diorang banyak hilang player-player utama. Aku rasa ini adalah peluang JDT untuk menang ke atas Buriram ni. Dan JDT pun dalam skor yang terbaik sekarang ni, dan tak ada masalah weh JDT untuk menang dalam perlawanan ni. Kalau aku nak cakap player-player orang sekarang Buriram ni, adakah mereka boleh mencabar JDT? Rasanya tak boleh pun. JDT tim yang hebat, aku rasa mereka boleh menang. My prediction, JDT menang. Okey, itu sajalah video kita kali ni. Korang prediction berapa? Komen je dalam video ni. Assalamualaikum. Okey, berapa prediction? JDT kalah esok 2-0. Okay guys, so jom kita nak tanya pengunjung bazar prediction JDT lawan dengan Buriram United. Let's go. Korang prediction JDT lawan Buriram United. Okey, esok JDT menang 3-1. Siapa skor? Bergson lah. Bergson hat-trick. Hat-trick. JDT 2, Buriram 0. JDT menang 3-0. Predict 3-1. 2-0 kot. 1-0. 1-0, siapa skor? Juan Muniz. Juan Muniz. Alamak. Dekat SSI satu advantage lah. Agak Aiman on fire lah. 2-0. 2-0. Okay, confirm. Aiman 2 gol lah. JDT menang 4-0. Okey, JDT menang 3-0. 3-0. JDT menang 3-1. JDT 2, Buriram 0. JDT 2, Buriram 1. Okay. JDT menang 3-0. Okay. Okay, prediction JDT lawan Buriram United. 3-1. Siapa 3? JDT 3, Thailand 1. Okay. 2-0. 2-0 Prediction JDT lawan Buriram. 2-1. 2-1 siapa skor? 2-1. Agak Aiman 1, Bergson 1. JDT menang 2-0. Bergson skor 2. JDT menang 3-0 lah. Saya rasa JDT 3-1. Saya percaya JDT boleh menang. JDT boleh menang. Baik. JDT dengan Buriram bang. Saya rasa dalam 3-1 bang. Okey, berapa bang prediction JDT? 2-1. Siapa skor bang? Apa skor? Tak nak cakap. Bergson lah 1 dengan Arif Aiman. 2-0. Arif Aiman 2. Okey. 3-2. Okey bang, prediction JDT lawan Buriram United. JDT 2, Renang 0. Okey. JDT menang 2-1. Bergson dengan player baru mana-mana lah.
Okey, berapa prediction? JDT kalah esok 2-0. Dia